Hari ni kita jalan berdua dengan Awish. Waktu tutup tak? Masuk dah bangunan. Sorry. Sini. Cepat. Ini dah bakar. So, kita jalan dekat Shibuya. Habis. Jom. Terus sana. Sekejap. Moi jusqu'à Paris. Moi jusqu'à Paris, mais comme pas. Bon, Hello, currently saya dekat Shibuya Crossing Street. Ni yang crossing ni yang paling sibuk sekali. Dia ada beberapa pedestrian. Okay, lepas ni kita nak lintas. Okay. Okay, saya dekat Shibuya Crossing Street. Ni memang yang paling Crossing Street yang paling sibuk sekali dekat Shibuya. Okay, lepas tu kita nak try lintas.
Sebelah sana ada orang lintas. Sebelah sini ada orang lintas. Sana pada seberang sana pada sini ada tempat dia orang lintas. I wanna if you know how to live in Tokyo. If you've seen it, then you've been it, then you know you have to go. Past that video. Past that video. Past that video. Past that video. I wanna if you know how to live in Tokyo. If you've seen it, then you've been it, then you know you have to go. Past that video. Past that video. Past that video. Turn right. Head southwest. Turn left. Okay, kejap. Thank you so much. Thank you. Arigato. Okay, jalan berdua dia dengan Amis. Tu, hotel kita orang. Cerulean Tower. Dia nak sampai, nak balik lah. Awis tak larat sebab dia belum makan nasi lagi. Dia macam mana pun nak cari nasi juga. So, kita orang jalan balik. Tu hotel kita orang, Cerulean Tokyo Hotel. Awis pun dah penat sebab belum makan nasi lagi. Nasi tak sampai lagi. Dia pergi kedai 7-Eleven tadi pun dia nak ambil nasi. Dia tak tahu benda tu tak halal. Dia susah pula ni. Memang peminat makan nasi. Okay, so kita orang nak balik bilik dan berehat. Akhirnya sampai juga makanan. Ni nasi ayam madu. Okay, lepas tu air ni pun dia bagi. Ni sup dia. Okay, lepas tu dia bagi free biskut. Dia berikan biskut untuk kita orang. Thank you. Okay, nak makan dah lapar. Wish pun dah lapar. Mesti makan 2 pack juga hari ni. Okay.